Okey. Ini adalah salah satu contoh penggunaan AI dalam image Daripada image saya yang tak berapa jelas, yang gambar pemblur je dulu, saya minta Gemini, Google Gemini, generate to UHD quality. So inilah quality yang kita dapat. Share over spec lagi tu. Lepas tu saya minta dia kata change picture tu 1 year old. Nampak? Dia dah tukar gambar saya kepada baby berumur 1 tahun. Ya ke tidak, dalam teman tahu. Tak ya tidak. Lepas tu kalau nak besarkan lagi, teman suruh dia change pula kepada 5 tahun. Umur 5 tahun. Contohnya. Siap rambut afro dia. Upload je gambar, upload je image kamu nanti. Lepas tu descriptionnya dekat sini. Tulislah apa benda kamu nak tulis. Alright, itu basic yang teman boleh ajar kamu dengan menggunakan Google Gemini. Keep it up, don't give up.